mungkin pudar rasa untuk terus menjauh, langkah yang hilang ditelankan untuk ke penghujung nyawa. Tuanku masih jauh, nafasku masih panjang, dan aku masih ada. Masih terang, bagaikan bintang yang bersinar. Tak terpadam, belum berakhir bergapai impian. Masa itu adalah emas. Begitulah peribahasa Melayu. Pengurusan masa yang betul amatlah penting dalam kehidupan kita. Adakah geng Robozeta dapat menguruskan masa mereka dengan baik? Ayo kita saksikan kesudahan cerita Robozeta dalam siri yang bertajuk Buang Masa Hipnosis. Kalah je. Dah 5 jam aku main ni. Setibanya di satu kawasan, Samsi merasakan ada sesuatu yang sedang mengikutinya. Malaslah nak baca. Hush, macam seram pula. Semalam dah masak nasi goreng. Apa kata hari ni aku masak nasi rebus pula. Manyak sedap. Sedapnya. Apa khabar semua Robozeta? Sihat ke? Hai Robozeta semua. Halo? Ada orang ke tak ni? Halo? Cik Nocik. Maafkan kami, Cik. Hai, Cik Nocik. Maafkan kami. Apa ajalah korang ni. Sejak kebelakangan ni, asyik leka dan suka buang masa Sebenarnya, tak ada apa yang nak dibuat. Itu yang kami lepak je. Bipop, bangun. Bangunlah. Ada apa? Apa dia? Dah boleh makan ke? Tengah nikti makan ke Bipop? Dah berapa jam kamu tidur tu? Zainul, maaf Zainul. Robozeta semua, sayang kalau kamu semua sia-siakan masa begitu saja. Kan lebih elok kalau masa yang terluang ini kamu manfaatkan dengan perkara yang berfaedah. Apa kata kamu semua pergi periksa atau selenggarakan kenderaan kamu semua? Betul juga tu Zainul. Kenderaan kami tu dah lama tak servis. lah. Saya pun kena tengok minyak hitam tu. Kat pasien aku tak apa lagi lah. Aduh. Alah, saya tahu Cik Ellie pun nak kena cek tu. Rasanya aku pun terlupa nak aircon semalam. Aduh. Terus kan banyak benda yang tak dibuat lagi. Okey, kami semua bergerak sekarang. Amboi, kami sedap lagi diorang semua tidur ya. Oi, makhluk, bangunlah. Alamak, apa dia bos? Gaji dah masuk ke? Banyaklah kau punya gaji. Dah tengah hari dah. Apa nak jadi dengan korang berdua ni, Alah, bos ni. Banyak kerja nak kena buat ni, tahu tak? Apa yang sebenarnya bos nak kita orang buat ni? Alah, bos ni tak hiau langsung lah. Banyaklah korang punya yau. Siapa kata tak ada kerja, Ni, yang bersepah-sepah ni, tak nanti nak kemas balik ke? Wah. Aku bos ke? Korang yang bos ni, Kami puli bos. Bos lah yang bos. Apa salah korang ni, Terkena juga ke kesan sampingan yang aku buat tu rakyat di Zetaniak tu? Kesan sampingan apa pula ni bos? Ada kaitan dengan ceritaan terbaru bos ke ni? Terbaiklah bos. Ada jahatnya tu. Produktif, kreatif, rajin, baru boleh jadi belia contoh. Bukan macam korang, hampir.
Iyalah tu bos. Memang bos yang lah, paling power dalam dunia ni. Kuasa aku akan menjadikan rakyat Zenania suka membuang masa. Dah lama sangat ni. Tak boleh nak berhenti ni. Rakyat Zenania, luangkan masa kamu semua dengan perkara yang sia-sia. Berikan masa kamu semua kepada aku. Geng Robo Zeta, sesuatu sedang berlaku di bandar Zetania. Bersiap sedialah untuk menghadapinya. Wah, biar betul Zainal Cip. Dan untuk pengetahuan kamu semua, musuh kita kali ini mempunyai kuasa yang luar biasa. Hah, bagus juga tu. Kali ni lawan kita lebih baik berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Jangan cakap besar, Jenggo. Siap-siap gaya, pisang kita nanti. Jenggo, biasalah tu. Acah-acah terror lah tu. Hei, Pop ni. Saja ni cek pasal kan. Dah. Dengar Zainal Cip nak cakap apa tu. Saya berharap kamu semua boleh bersiap sedia dan sentiasa berhati-hati. Baik Zainal Cip, kami akan sentiasa mengingati pesan Zainal Cip. Ayo kawan-kawan semua, segera berkhidmat. Bandar Zetania telah dilanda masalah akibat kuasa jahat raksasa bernama Mr. Gamma. Kini, warga Zetania telah terkesan akibat perbuatan raksasa itu.